Assalamualaikum guys. Saya terpanggil kena buat video ni lah. Saya terkejut tengok pagi tadi apa yang berlaku. Saya tidak berpihak kepada sesiapa. Tidak seperti Kula Segaran, Timbalan Menteri di bawah DAP, di mana beliau telah mengiringi seorang yang dituduh di mahkamah pagi tadi, itu Arun Govin. Beliau ni adalah scammer, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mula-mula dia ngaku dia lawyer, lepas tu bukan lawyer, engineer bukan, dan didapati dia adalah seorang yang bankrupt, tuan-tuan dan puan-puan, dan dia menjadi champion kepada kuil yang dibina secara tidak sah. Okey, dan beliau telah diiringi oleh Timbalan Menteri, manakala Zamri Vinod pula bergari diiringi oleh lawyer yang ni lah kan. Tetapi masalah dia sekarang ni, kenapa perlu ada dua darjat, dan kenapa perlu Timbalan Menteri Kula Segaran mengiringi seorang yang scammer? Kau ni bodoh ke apa, Kula? Kau jangan rosakkan nama kerajaan Madani, boleh tak? Kita susah payah siang malam, kita angkat Anwar Ibrahim. Bukan apa, saya angkat Anwar Ibrahim sebab untuk nak lawan rasuah dan bantu rakyat. Tapi datang kau, Mak Abu Ger ni, tani kau dikira kau ni apa masalah kau, Kula? Kau saman aku lah. Kau lawyer hebat kan, kau saman aku. Patut ke engkau, Timbalan Menteri, kau tinggalkan kerja kau pergi mengiringi seorang yang telah didapati ataupun sedang didakwa di bawah akta hasutan. Kau otak kau letak kat mana kau ni, Kula? Tak, what is problem with you all? Apa masalah korang ni? No wonder lah orang-orang macam Zamri Vinod, Firdaus Wong, Tamim ni semua mereka naik, mereka marah. Because bukan mereka. Now I am getting angry tu. Aku pun tengah marah sekarang ni tau. Because korang ni makin melampau-lampau pula. Janganlah macam tu, babe. Kita rakyat Malaysia, kita nak raya dah lagi 2-3 hari. Boleh tak calm down? 6.5%. Boleh tak?